Bertemu kembali Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan kementerian dan jabatan berkaitan untuk menyelesaikan keluhan pengusaha restoran berkaitan keperluan pengambilan pekerja asing dalam tempoh sebulan. Dari tempoh Januari hingga 12 Jun 2026, seramai 42,807 orang telah dilapor kehilangan pekerjaan. Seterusnya, seramai 42,807 individu dilaporkan mengalami kehilangan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam hormat dari saya, dan tak lupa salam akal sehat. Kembali hadir Harimau Agam Channel menemui seluruh rekan-rekan. Mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilapangkan segala urusan. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas satu topik. Kita akan membahas hebatnya di Malaides. Begitu banyak lapangan pekerjaan yang ada di Malaides, ya kan? Sampai ini ada diberitakan, makanya saya angkat cerita ni. Begitu diperlukan tenaga asing. Ya, kita saksikan dulu video ini. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Bertemu kembali Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan kementerian dan jabatan berkaitan untuk menyelesaikan keluhan pengusaha restoran berkaitan keperluan pengambilan pekerja asing dalam tempoh sebulan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata mulai Isnin depan, arahan pelaksanaan itu perlu dibuat mengikut keutamaan yang ditetapkan kerajaan. Tegasnya, walaupun kerajaan perlu mengawal kemasukan pekerja asing ke negara ini, tetapi keperluan tenaga kerja dalam sektor tertentu masih perlu diberi perhatian dan diselesaikan secara berhemah. Saya dengar keluhan restoran, kedai-kedai yang munasabah. Ya, kita tak boleh buka ruang sepenuhnya semata-mata untuk mengisi kekosongan dalam negara yang terlalu ramai pekerja asing, termasuk yang tidak diizinkan pelarian. Tetapi saya setuju ada keperluan mendesak mengisi kekosongan pekerja di lapangan tertentu, termasuk restoran-restoran mamak ni. Jadi insya-Allah mulai esok, hari Isnin, saya bagi tempoh ke kementerian dan jabatan berkenaan, selesaikan ikut keutamaan dalam tempoh 1 bulan maksima, mesti selesaikan. Dalam perkembangan sama, Anwar turut mengumumkan kelulusan dana RM2 juta bagi membantu anak-anak daripada keluarga miskin yang sedang mengikuti pengajian, bakal memasuki universiti atau menyertai kursus-kursus yang khusus. Sementara itu, Anwar turut memaklumkan kerajaan bersedia mendengar dan meneliti isu dibangkitkan masyarakat India Muslim, termasuk berkaitan peluang pekerjaan, pinjaman, pendidikan, perniagaan dan perumahan. Dari berita tu berarti kan lowongan pekerjaan banyak dari situ tu. Ya kan? Untuk pekerja asing. Itu hebatnya. Begitu banyak lowongan kerja untuk warga asing. Di rumah makan. Banyak pekerjaan di sana, ya, membutuhkan tenaga kerja asing. Padahal pada waktu yang sama juga ada beritanya bahwasanya begitu banyak pekerja tempatan dekat Malaysia tu kena berhenti kerja. Kalau bahasa Indonesia ini,
PHK, pemutusan hubungan kerja. Kalau lebih mantap lagi kata orang Melayu, kena berhenti. Macam itu. Warga tempatan kena berhenti. Tapi ada pula berita memerlukan tenaga kerja asing di bidang rumah makan. Tadi saya sempat tanya Dola, apakah di sana tak dibolehkan warga tempatan nak bekerja di rumah makan? Kan? Kata Dola, ini kata Dola. Dola bercakap, pemerintah kerajaan Malaysia menggalakkan warga negara tempatan dulu yang diterima untuk bekerja. Ya? Apakah betul banyak yang kena PHK? Kena berhentikan? Kita tengok pula dulu video dia. Okey? Dari tempoh Januari hingga 12 Jun 2026, seramai 42,807 orang telah dilapor kehilangan pekerjaan di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 40.85% ataupun 17,485 orang telah diberhentikan akibat penutupan perniagaan dan pengecilan syarikat. Seterusnya, seramai 42,807 individu dilaporkan mengalami kehilangan pekerjaan setakat 12 Jun lalu. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R-Rahmanan, berdasarkan statistik Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkaso, agensi itu sudah meluluskan 134,123 tuntutan faedah melalui program Lindung Kerjaya, membabitkan jumlah keseluruhan 248.23 juta ringgit. Katanya dana pampasan dan bantuan merangkumi agihan pelbagai alam kritikal yang direka khusus sebagai benteng perlindungan keuangan segera. Rahmanan berkata industri pembuatan kekal menjadi pasaran paling terjejas apabila mencatatkan kes kehilangan pekerjaan tertinggi iaitu sebanyak 8,702 kes atau bersamaan 20.7% daripada jumlah keseluruhan. Beliau berkata kemerosotan dalam sektor ini dipengaruhi kuat oleh lonjakan kos operasi domestik selain faktor ketidaktentuan permintaan di peringkat global yang menjejaskan rantaian bekalan. Katanya sektor perdagangan borong dan runcit pula berada di kedudukan kedua paling terkesan dengan implikasi pemberhentian seramai 7,560 pekerja diikuti oleh aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan yang mencatatkan seramai 4,239 individu hilang mata pencarian. Beliau berkata demikian dalam jawapan bertulis disiarkan di laman Sesawang Parlimen bagi menjawab soalan Datuk Seri Sheikh Muhammad Puzi Sheikh Ali BN Pekan yang meminta Menteri Sumber Manusia menyatakan kesan daripada krisis global dan statistik terkini pekerja yang kehilangan pekerjaan. Itulah hebatnya di Balai Des tu. Ya kan? Pada saat, pada waktu pekerja tempatan diberhentikan, di PHK, tapi dalam waktu yang sama pekerja asing dibutuhkan di situ. Ada beberapa pertanyaan yang timbul. Tadi sempat saya katakan, saya penasaran, apakah pekerja tempatan tidak boleh bekerja di rumah makan? Apakah hanya boleh pekerja asing? Itu yang jadi tanda tanya. Setelah saya tanyakan dekat Dola, ternyata, ya kan, kerajaan Malaysia lebih menggalakkan pekerja tempatan yang didahulukan. Itu kata Dola. Tapi kenapa pula orang ini tak nak kerja? Yang kita fikirkan pula lagi, dia ni sebetulnya dia yang tak nak kerja atau majikan yang tak nak bagi kerja kat ni? Sebab sama tahulah yang dekat sana tu. Kerja nak on time, ya kan?
Tepat waktu balik nak tahu. Jangan cuba, dia tak akan OT tu dah. Overtime tak akan ada. Dia tak akan ada overtime. Nah, dia model dia 3 hari kerja, 2 hari dia cuti tu. Macam-macam dia punya alasan. Begitu model dia. Apalagi kalau dia dah sempat pinjam duit atau siap terima gaji. Alamatlah, majikan ni sakit kepala, megang kepala macam gini ah. Aduh. Makanya Perdana Menteri Malaysia yang dulu mengatakan, dia ada bertanya ni sama kontraktor, awak ambil pekerja dari mana aja? Kata Tun M, ya kan, awak ambil pekerja dari mana aja? Oh, dari negara ini sekian, dari negara ini sekian, dari negara ini sekian. Dari tempatan tak ada ke? Ada. Tu berapa orang? Dari 100 orang, kendian-kendian tinggal 3 orang lagi bertahan. Macam gitu. Itu tak sikit tu, dah banyak tu. Dari 100 orang, tinggal 3 orang lagi yang bekerja. Itu yang bisa bertahan. Ini ni. Dia macam-macam tu. Orang istirahat, ya kan, coffee break 1 jam. Dia nak 2 jam dia punya coffee break. Itu hebatnya orang sana tu. Dah? Kalau bisa, kalau andai kata punya okok, jangan nampak. Kalaupun nampak kita merokok, jangan keluarkan sebungkus. Sebab adat dia, kan? Kalau sapi kita lepaskan, itu dia sapi bisa gemuk. Kalau rokok kita lepaskan, tak pun kita letak di situ, suria sebatang. Macam gitu. Itulah hebatnya di sana. Kerja dia nak milih. Makanya dibutuhkan tenaga kerja asing. Sebab dengan orang yang merantau, maka dia akan lebih disiplin dia bekerja. Dekat sana tu sebab dia ada alasan orang itulah kan, kebutuhan besar. Kos sara hidup sangat tinggi. Macam gitu. Penghasilan tak apa, biarlah kami menganggur daripada kami bekerja mencari makan. Padahal kos sara hidup tinggi. Mungkin memang majikan dia nak kasih kerja dekat dia. Gitu aja. Warga asing dicari untuk bekerja, warga tempatan kena berhenti kat kerja. Demikian video saya hari ini. Jangan lupa like, bagikan ke yang lain, tinggalkan jejak di komentar. Ya. Kita akan pelangkung terus. Kita akan lawan kontra narasi, kita akan angkat cerita mana buruknya pula. Ini tak buruk doh, itu hebat. Itu hebat. Kenapa hebat? Warga asing dicari untuk bekerja, warga tempatan diberhentikan kerja. Jangan lupa like, komen, bagikan ke yang lain. Yang terpenting jangan lupa subscribe. Okey? Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.